dan kita akan edit later lah. Okey, okey. So Boleh, boleh. Assalamualaikum Cik Masdi, apa khabar? Baik, sihat. Alhamdulillah. Doktor Okey. apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya ni baru nak recover dari flu, jadi suara saya agak serak Oh, sikit lah. Okay, anyway, saya nak cerita macam mana saya jumpa Cik Masdi ni lah. Saya tengah okey. duk scroll, scroll, scroll. Kerja saya memang suka scroll lah kan. Scroll, Ha, scroll, scroll. Jumpa. Apa benda tracking mata ni tak pernah dengar, you see. Saya tak ha, pernah dengar sebenarnya. Tapi bila you cerita, 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 kata perkataan lompat-lompat, mhm. sebenarnya dalam homeopati pun ada tau. Dalam Oh, okey. homeopati ada ada rubrik tu. Ada rubrik perkataan lompat-lompat. Okey? Jadi bila ada rubrik perkataan lompat-lompat tu, saya Okey. tengoklah what you write apa semua tu kan. Hmm. And then cara nak kena buat macam ni, macam ni, macam ni tu kan. So, saya very interested lah. Tapi saya kata saya tak reti nak diagnose. Macam mana kalau pesakit jumpa saya and then Hmm. dia kata ada masalah pembelajaran, Hmm. saya tak tahu nak diagnose. Jadi kalau saya nak refer macam kalau OT saya bolehlah refer kan. Saya dah Betul. tahu oh awak ni ada ciri-ciri autistik, pergilah Hmm. jumpa clinical psychologist, saya buatlah Hmm. surat refer kan. But Okey. when it comes to apa ni Visual. bidang yang mata ni dia punya Hmm. tracking tu tak betul and then perkataan lompat-lompat, I don't know how to diagnose. So Hmm. saya decided to contact Cik Masdi lah. So I decided to contact Cik Masdi and tanya how do I track, Okey. how do I diagnose, and saya bolehlah bagi ubat homeopati juga kan pasal ada rubrik, maknanya ada rawatan. But at the same time, macam my patient yang autistik, yang ADHD apa semua, saya tetap akan hantar untuk terapi. Hmm. So of Hmm. course memang penting sangat untuk pergi terapi. Nak Hmm. jadi cerita, Cik Masdi, you ni tak jauh daripada saya punya praktis. Saya Ha. ni dekat Bangi. And Hmm. Cik Masdi dekat apa? Dekat Kembangan. Seri Kembangan. Kembangan. Ha, Tak jauh, sebelah, dekat je. sebelah. InsyaAllah lah, taklah jauh sangat kan. Hmm. Dekat je lah. Kalau nak kata Sungai Buloh tu jauh lah. Tetapi kalau Seri Kembangan tu kira dekat lah kan. Yalah. Okey, yang ni Zoom kita ni memang saya sengaja tak invite orang bagi link. Bukan pasal apa, takut terganggu. Sebab kadang-kadang orang bercakap lah, itulah ini. Walaupun kita dah mute, dia unmute sendiri apa semua. So that is why saya decide yang kalau siapa yang nak jumpa kita dekat page. Nak Okey. jadi cerita, tak dapat nak share kat page. Tak apa, nanti saya suruh anak saya share kat page. Nanti kejap saya suruh anak saya share kat page. Tapi nak introduce sikit lah Cik Masdi ni. Cik Mahdi ni memang optometris. Dia punya Betul. first degree memang optometris. Betul. Namun demikian, ada pula tambahan kat Australia Cik Mahdi. Betul, betul. Belajar kat Australia tentang tracking, tracking, tracking. Yang ni kursus saja kan. Ini khusus. Tetapi you ambil masters dalam bidang Early childhood. childhood education, which Ah, I find okey. so amazing. Kenapa saya kata amazing? Sebab I kata you really want to help budak-budak so much so that you pergi ambil masters in childhood education walaupun you punya pengkhususan adalah optometris. Ngerti. Kat sini saya identify kan, you have a passion. You have a passion and you want to spread your knowledge. Benda ni kan mustahil, Cik Mas. Do you know why? Because I found that if you really have a passion, and then if you start telling people about what you do, it's not about the money. Money memang penting lah. Tak ada money kita nak makan Alam. apa kan? And then we don't have the money, kita tak dapat nak kembangkan juga. Tak dapat nak kembangkan kita punya center, tak dapat nak equip betul-betul. But when it is a passion, you don't do it for the money. You do it to help people. I know because I am in a similar situation whereby kita buat sesuatu tu, money doesn't come primary, but money is part of the picture. But what we do because it is a passion, because kita nak tolong orang. Jadi saya nampak ciri-ciri ni kepada Cik Masdi, which is one of the reasons why I pergi apa orang kata reach out to you. Kadang-kadang kita susah nak reach out orang kan, takut nanti tak sebulu lah, ada lain pendapat ke, nanti kita Yalah, tegur yalah. kena marah lah kan. But I Betul. beranikan diri
and I reach out to you because of this. Okay? So, so yang tu sajalah saya nak interview Cik Mahdi ni. Kalau you Ya. feel that there are things that I have missed because you bagi ICV panjang, tapi I cakap sikit je kan. So if there are things that I have missed, please apa orang kata, you introduce yourself lah. And then Okey. apa ni saya nak dengar lah you punya ni. Do you have slide ke apa? Ada, Please ada. feel free to share, okay? Nanti I make you co-host so you can share your slide. Okay? Alright. So sekarang ni you can share your slide kalau you ada slide. And Okey. kalau you nak cakap dulu baru share pun tak apa. Carry on Cik Masdi. Ya, The floor dah is ada, yours. Saya nak cuba godek-godek tengok dapat tak. Lah saya punya ni pun apa? Orang terdekat pun saya tanya link kat mana. Itulah masalahnya. Ha, Sekejap saya cuba Anyway, you can start. It's okey, okay. sekejap Sebab memang ada, benda tu ada. Apa dia boleh rakam Ya, I dah rakam. Tu kalau dia tak dapat nak apa ni. Saya share dulu tu Ya, ya, silakan. Share screen. Okey. Doktor boleh nampak Nampak, nampak. Okey, okey. Alright. So saya terus start lah Doktor Belaya. Boleh Silakan, silakan. Okey. So macam doktor bagi kata-kata luar tadi tanya apa macam mana doktor apa stumble upon saya punya ni kan profile dan sebagainya dan doktor akan tag saya sangat berpesan hati lah dan sebenarnya saya memang sedia apa apa mengenali doktor lah dekat SOCMED lah. Okey. Dan memang saya sangat aware approach doktor dalam kesihatan juga lebih bersifat functional, betul lah betul Ya, ya, ya. Function. Jadi sebenarnya dia tak jauh daripada approach saya juga. Sebab apa yang saya amalkan adalah kita panggil dalam sub speciality ataupun sub division dalam optometri dia ada satu part kita panggil functional and behavioral optometry. Jadi kursus tu lah yang saya ambil di Australia. And then untuk mengukuhkan lagi pengetahuan saya dalam perkembangan kanak-kanak, Mm-mm. sebab tu saya pursue masters lah sarjana dalam bidang early childhood education. Of course dalam early childhood education dia ada kaedah mengajar dan sebagainya, tapi saya lebih tertarik kepada bagaimana seorang kanak-kanak tu berkembang daripada bayi sampailah ke yalah seterusnya ke peringkat seterusnya. Jadi untuk saya lebih memahami lah menggabungkan dua dunia itu supaya saya boleh konsap kepakaran saya ataupun kemahiran saya kepada pasien lah. Okay, right. Jadi saya terus straight away ke tajuk yang saya cadangkan lah kepada doktor tempoh hari. Sebab apa saya pilih tajuk ni dan sebab apa saya sangat passion dengan isu ni adalah bukanlah saya ataupun bukanlah saya sebagai optometris bukanlah nak orang kata apa interframe sangat okey dalam masalah pembelajaran ni ataupun isu ni. Cuma saya setelah saya melakukan own research, membaca berbagai jurnal terkini yang dalam 10 tahun kebelakangan ni di negara maju, utamanya di US ataupun di Australia ataupun di UK, uh,
optometris di sana telah memunculkan diri, ataupun sebaris, meletakkan diri mereka, upgrade knowledge mereka sebaris dengan profesional-profesional lain seperti educationist, seperti apa nama tu OT, seperti clinical psychologist dalam membantu menyokong individu-individu dalam masalah pembelajaran. Cuma di Malaysia ni agak agak bukanlah katakan ketinggalan, tapi agak orang kata apa, profesional-profesional lain lebih terkehadapan sebabkan mungkin orang kata apa, sisi tentang visual ni tidak ditakrifkan dengan lebih luas. Itu yang jadi isu sebenarnya. Isu tu bukanlah dari segi public semata-mata, tapi juga isu tu lebih kepada kami as a practitioner juga, which is saya akan terangkan selepas ni lah. Okey. Jadi Okey. dalam fasa ni saya cadang memang ada fasa-fasa tertentu lah. Sebab saya akui uh, memang awareness, education apa, awareness para guru, awareness para pengamal perubatan seperti dokters, OTs dan sebagainya dalam allied health yang orang kata membantu apa yang membantu apa individu masalah pelajaran ni, memang fasa pertama ni saya nak bagi awareness bukan hanya kepada parents tapi kepada educators ataupun profesional perubatan lah. Sebab saya nak bagi satu idea di mana kami as a optometrist pun boleh bantu, dan apa yang kami boleh bantu ni dia tidak sesimpel rabun ataupun silau, astigmatism, bukan saya nak cerita benda tu. Sebab kalau ramai kanak-kanak di luar sana, okay, let's say autistic ataupun ADHDs, okay, ramai yang saya jumpa actually ada yang rabun, betul, ada yang rabun. Okay, contoh lah, mereka dah pakai spek, mereka dah pakai spek, rabun, katakan rabun dia power 200, parents pun dah buatkan spek, tapi dia individu tu hanya ataupun kanak-kanak autis tu hanya nampak jelas saja. Tapi isu-isu pembelajarannya masih lagi seperti sedia kala. Of course lah kalau macam kanak-kanak under spektrum tu dia ada isu-isu di brain region dan sebagainya, itu saya sangat memahami. Tapi sebenarnya di negara luar, di negara maju, negara-negara yang lebih maju, intervensi terhadap kanak-kanak berkeperluan khas ni, otomatis juga memainkan peranan dengan assessment dan juga cara, kaedah, tools dan juga terapi khas untuk bantu kanak-kanak ni. Selain daripada profesional lain seperti OT dan sebagainya. Jadi itulah yang saya nak sampaikan secara sedikit sebanyak malam ni. Apa peranan yang boleh dimainkan oleh optometris amnya. Okay. Alright. So, di sini saya timbulkan persoalan, kalau kanak-kanak itu ada masalah pembelajaran ataupun yang telah dilabel sebagai spektrum, neurodivergent, ADHDs, adakah sistem mata juga boleh contribute kepada odd behavior ataupun kesukaran belajar mereka? Jadi kita akan kupas mungkin secara surface dulu. Okay, kalau ada kesempatan masa yang lain, mungkin kita boleh ada sesi yang berlainan lah. Alright? Okay. Hmm. So, panjang mukadimahnya, Doktor. Okay. Sebab saya nak bagi idea awal lah. Right. So, biasanya lah kalau misal kata anak kita lemah belajar. Okay. Kita fikir anak kita kalau selalu tak siap kerja sekolah, kan? Alright. Ataupun asyik main je kan. Tak boleh fokus, kan? Alright. Kita jarang-jarang sekali lah kita mesti akan kata anak kita ni memang ada masalah sikap. Behavior lah. Okay. Dan let alone masalah-masalah ada, let alone ramai yang saya jumpa, let alone contohnya kalau ada saya jumpa parents, contohnya anak 8 tahun tak boleh membaca, let alone masalah visual, mereka tak refer pun kepada contohnya clinical psychologist dan sebagainya. Mereka tak terfikir dengan anak mereka ni malas atau anak mereka ni memang bodoh.
Ah, bagi saya awareness walaupun dalam 10 tahun belakangan ni contoh ramai influencer-influencer kesihatan dari educators dan sebagainya telah timbulkan awareness tapi masih lagi kekurangan. Apatah lagi dari peranan visual system dalam kita assess kemahiran belajar kanak-kanak ni. Jadi saya di sini saya nak ajak audience untuk faham bahawa masalah visual yang tersembunyi juga okey boleh contribute kepada masalah pembelajaran. Dan dekat sini mungkin ada pelbagai faktor yang contribute kepada itu. Saya sangat memahami, saya tak kata masalah visual alone, mungkin ada masalah berlapis, masalah bertingkat. Tapi kalau kita assess dan kita sokong juga dalam segi perkembangan visual ataupun visual skill, kanak-kanak yang ada berkeperluan khas dalam pendidikan ni pun akan kita boleh bantu. Itu yang saya nak ajak masing-masing lah. Contohlah kalau anak kita tak minat belajar, contoh. Dia umpama kita tengok TV yang skrin dia rosak. Bukan sebab cerita tu tak best. Tapi sebab bila kita nak tengok tu penat mata kita. Okey, apa, mencantum-cantumkan gambar daripada skrin yang rosak tu nak agak pula apa ceritanya. Cerita dah best dah. Gitulah analoginya. Okey? Alright. Okey. So saya percaya ibu bapa audience di luar sana okey, ramai yang PM saya dan sebagainya selalu mengadu simptom-simptom yang sebeginilah. Okey. Dan biasanya sekian-sekian ni biasanya kita nampak semua ni as a masalah tingkah laku sebenarnya. Hmm. Dan even kalau kanak-kanak tu memang berada dalam spektrum neurodivergent pun biasanya awareness macam saya cakap tadi saya nampak masih lagi. Terutamanya tak kisahlah luar bandar ke dalam bandar pun saya rasa sama je. Okey. Masih lagi awareness terhadap masalah pembelajaran ni masih lagi rendah. Dan sebab apa saya Dan ada juga saya mendapat aduan daripada klien, daripada patient yang kadang-kadang sekolah juga, pihak sekolah juga mungkin tak banyak sekolah begitu masih lagi tak aware ataupun ujian diagnostik di sekolah pun masih lagi orang kata uh, tidak mampu saring kanak-kanak ini sebaik mungkin lah untuk dimasukkan dalam kelas-kelas dan sebagainya. Jadi ramai parents akhirnya anggap semua ni masalah tingkah laku, masalah genetik, ikut bapa engkau lah, ikut mak engkau lah. Okey? Dan akhirnya tak buat apa-apa sampailah anaknya masuk ke peringkat remaja. Okey? So ah, di sini saya nak orang kata ajaklah untuk lihat dari sisi yang berbeza lah. Okey? Tapi ramai juga yang selalu kata masalah visual ada ke kaitan dengan apa? Maksudnya siapa yang ada isu-isu neurodivergent, masalah ADHD, okey. Ramai yang kata anak mereka ni tak rabun. Mereka suruh melihat benda-benda jauh katakan signboard, katakan kan. Dia orang boleh baca. Ramai yang kata anak-anak mereka tak rabun. Tapi saya tak nafikan di sini. Kalau misal kata anak tu katakan rabun pula, okey, bila dia pakai cermin mata, dia akan nampak jelas. Mereka akan sedikit berfungsi dengan lebih baik lah. Contoh kalau misalnya kata anak-anak yang bukan dalam kategori neurodivergent pun, okey, autistik dan sebagainya, siapa yang katakan saya bagi contoh autistik ni rabun katakan, mereka kena pakai spek. Of course mereka akan lebih berfungsi lebih baik lah. Tapi ramai yang saya jumpa yang ada masalah pembelajaran. Kadang-kadang mereka ni bukan neurodivergent pun. Mereka ni hanya macam saya patah balik nanti, mereka hanya lepas mereka dah pergi ke psikologis, mereka dah pergi ke otis, mereka dah diagnose yang bahawa masalah-masalah ni tak ada. Memang clear. Ada yang dah buat, dah jumpa neurologis, mereka dah scan apa semua. Mereka tak ada masalah uh, orang kata apa real spektrum lah. Tapi mereka masih susah fokus bila membaca, cepat hilang minat, selalu gosok mata, tulis lambat, salin lambat, kan macam simptom-simptom kat sini. Alright? Dan ramai yang ada simptom-simptom ni tak rabun pun sebenarnya. Ini yang saya nak tekankan sebenarnya. Alright?
Jadi ini juga isu sebenarnya dalam 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 orang kata masyarakat di mana mereka hanya menganggap masalah visual ni adalah rabun saja, rabun silau, rabun dekat. Mereka anggap itu saja isu pada mata. Jadi ah, kurang awareness dilakukan yang yang apa yang sebenarnya masalah mata ni ada sisi yang tersembunyi. Ada lapisan yang jarang diperiksa, jarang diakses yang boleh menyebabkan masalah pembelajaran ataupun boleh disilap diagnos sebagai ni yang lagi sedih lah, lagi sedih yang pernah saya jumpa. Sebenarnya mereka ni, bagi saya lah, ini pendapat saya, mereka bukanlah ADHD contoh, bukanlah disleksik. Apabila kita betulkan masalah visual mereka, kita latih visual skill mereka, simptom-simptom seperti huruf menari-nari, huruf lompat-lompat, eye tracking yang tak bagus ni pulih setelah kita latih. Dan menggunakan of course tools-tools yang tertentu lah. Jadi ini yang saya nak sampaikan. Dan mereka ni tak rabun pun sebenarnya. Okay, alright. Okay, so kita bayangkanlah. Kita bayangkan contoh ada satu kereta kuda. Kereta kuda ni ada dua kuda yang tarik. Satu kiri, satu kanan. Jadi kalau kuda ni bergerak seia sekata, ah, kereta kuda tu akan bergerak lurus lah. Cantik dia sampai ke destinasi. Tapi kalau kuda ni tak sekufu, tak ngam, okey, satu ke kiri, satu ke kanan, of course pergerakan kereta kuda tu akan menjadi celaru lah. Begitu juga mata kita. Kereta kuda tu dah bagus lah, tayar apa semua cantik, fizikalnya cantik. Tapi kalau mata kiri dan kanan ni tak bertindak selari contohnya, mata pun akan susah untuk melihat. Bila susah untuk melihat, dia nampak. Contoh kalau tak rabun dia nampak. Tapi dia susah untuk lihat satu benda tu lama-lama. And then contohnya bila dia tengok satu benda lama-lama, dia fed up. Dia tak boleh nak interpret apa yang dia tengok ataupun tak boleh nak salin lama-lama. Mata dia akan penat and then mereka akan ignore je apa yang mereka belajar di sekolah ataupun mereka cepat frustrated di sekolah. Ada macam-macam lah simptom. Which is semuanya bila kita test visual skill mereka, okay, mereka ada isu pada visual skill mereka, kita akan go through kejap lagi. Dan ini yang membuatkan mereka ada masalah pembelajaran. Okay, alright, okay. So saya dah cerita tadi tentang visual skill, visual skill, visual skill. Dan visual skill ni sebenarnya apa yang saya masukkan bukan power. Biasanya kalau kita pergi kedai spek, anak saya power berapa? Tapi saya bukan cerita benda tu. Power semua ni biasanya kalau jumpa optometris memang power ni bread and butter lah. Memang saya pun kalau saya datang ke klinik saya akan check. Sebab ini orang kata kejelasan, equity, 6/6, 20/20. Kalau penglihatan mereka bagus, 20/20. Tapi saya nak share satu perkara. Ramai anak-anak kita ni sebenarnya ada yang vision dia 20/20. Okey, saya baru je terima satu klien siang tadi. Baru je. Baru je siang tadi datang daripada Sepang. Okey. Dia dah anak dia mengadu kabur daripada awal tahun itu masuk darjah 6 mengadu kabur. Okey, saya bagi contohlah senanglah untuk nampak. Mengadu kabur daripada awal darjah 6. Darjah 6 lah. Okey. So, kanak-kanaknya pintar, nampak pintar, pandai bercakap, eye contact pun ada, alright. Dan memang tak termasuk dalam neurodivergent ataupun autistic spektrum dan sebagainya, alright, clear. Tapi anaknya mengadu kabur. Tapi aduan ibunya dia dah jumpa even tim sekolah KKM dah datang ke sekolah, saring penglihatan, mendapati anaknya penglihatannya 20/20, 6/6, perfect vision. Kejelasan dia perfect. Maknanya dia orang kata lulus lah ujian saringan penglihatan dekat sekolah yang KKM buat. Tim sekolah KKM, tim untuk uji apa penglihatan di sekolah tu yang datang setiap awal tahun tu kan. So tak puas hati mak dia pergi dekat pusat optometris lah di berdekatan. Okey. Dan optometris di sana pun kata anak dia tak rabun. Tak perlu pakai spek.
Tapi mak dia tak puas hati sebab anak dia ada mengandung kabur. Maksudnya bila optometri sendiri di pusat optometri mengatakan power apa dia tak perlu pakai spek, means power dia hampir zero. Maksudnya dia memang dia tak ada masalah dari segi kejelasan. Tapi anak dia mengadu kabur juga. Pelik kat sini. Kalau misalnya kata dulu sebelum saya mendalami ilmu functional and behavioral optometry ni, saya pun dah jam dah. Apa saya nak buat lepas tu? Jadi sebenarnya inilah bila ada kes-kes sebeginilah 5-6 tahun lepas, inilah titik tolak saya mencari jawapan sebenarnya. Sebab saya jumpa banyak kes sebegini even sebelum saya mendalami ilmu functional and behavioral optometry ni. Okey? Dan saya jumpa jawapannya lah. Okey? Jadi sebenar-benarnya anak-anak yang tak rabun ni, okey, sebenar-benarnya, alright, dia ada masalah pada sistem visual tu sendiri. Okey, sebab biasanya kita akan assess rabun saja ataupun silau saja. Okey? Tapi sebenarnya bila kanak-kanak ni biasanya sepatutnya terutamanya kanak-kanak yang masih bersekolah, okey, even orang yang dah bekerja pun dewasa pun tak terlepas sebenarnya daripada masalah sistem visual ni, tapi mereka ni bertahan sahaja. Saya akan terangkan kemudian lah. Okey. Tapi kita fokus kepada masalah pembelajaran sebab ada beberapa saya panggil komponen sebenarnya yang jarang diperiksa. Okey, which is ada 4. Sebenarnya saya bagi permudahkan ada 4 apa yang kita panggil fokus mata ataupun kita panggil accommodation. Okey. Accommodation ni adalah kebolehan keupayaan mata untuk bertukar jarak. Okey. Bertukar jarak antara jauh, dekat, dekat, jauh, bersilih ganti. So siapa ada masalah pada fokus mata ni, pada otot fokus mata ni, okey, rasanya Dr. Su memang maklumlah ada ciliary muscle kita tu tindakan dia agak lagging ataupun tidak secekap mana sebenarnya atas for some reason lah. Okay, so yang ini akan menjadikan proses accommodation mata akan menjadi lemah dan tak dapat bertindak pantas dan akhirnya give up. Dan sebenarnya bila kita pecahkan isu accommodation ni pun ada banyak pecahan. Saya cuma ringkaskan saja. Okay, dan yang seterusnya kita panggil tracking. Okay, tracking yang macam doktor bagi tahu tadi. Alright, mata ni walaupun nampak jelas, okay, tapi tak semestinya tracking dia bagus. Dia dah jelas. Tapi bila mata dia ada kelemahan pada tracking ni contohnya lah paling mudah apabila kita membaca. Mata kita nak melompat daripada huruf ke huruf, huruf ke huruf, suku kata ke suku kata, perkataan ke perkataan, beralih baris. Siapa yang ada masalah tracking ni, kalau kita kesan, mereka boleh nampak jelas. Tapi bila mereka ada masalah pada tracking ni, okey, mata dia berat untuk track, bergerak across the printed material contohnya. Dia akan menjadikan mata dia cepat penat. For some reason. Okey. Jadi ini tracking mata lah. Okey. So yang ketiga kita panggil orang kata coordination lah antara dua mata. Okey. Yang koordinasi dua mata ni special sikit. Okey. Sebab dengan kemahiran mata kanan dan mata kiri bekerja bersama-sama, saya permudahkan aja. Okay, saya permudahkan aja macam mana audience nak faham. Ah, kita orang kata apa? Koordinasi dua mata ni bila kita ada koordinasi dua mata yang baik, kita boleh scan visual space kita ni dengan cepat. Saya bagi contoh Kalau kanak-kanak yang tak ada koordinasi dua mata yang baik, okey, contoh kalau dia menyalin kat dalam kelas. Dia menyalin ni sepatah, sepatah. Contohnya cikgu bagi ada dekat papan putih tu 30 patah perkataan. Contohlah 30 patah perkataan. Kena salin. Macam kadang-kadang yang ada koordinasi dua mata yang lemah ni, dia salin tu satu-satu. Kataan pertama salin. Kataan kedua salin. Kataan ketiga salin. Kan lambat tu, orang dah habis salin,
dia ketinggalan. Sebab tu buku latihan kosong, tak habis salin. Bila ibu bapa tengok, selalu tak habis salin. Dia ada kemungkinan ada masalah pada koordinasi dua mata ni. Tapi kalau kanak-kanak yang cekap, efisien, excellent, koordinasi dua mata ni, dia sekali pandang je, dia boleh orang kata capture, scan and capture and memorize and then salin 10 perkataan sekali contoh. Ini fungsi koordinasi dua mata yang baik. Jarang diperkatakan sebenarnya kemahiran ni sebenarnya. Okey? Dan yang terakhir kita panggil persepsi visual. Persepsi visual ni selepas accommodation dah baik, eye tracking dah baik, coordination dua baik, maklumat-maklumat yang kita nampak tu bagaimana ditranslatekan ataupun diinterpretkan di otak, itu pun ada kanak-kanak lemah juga. Dekat sini saya rasa OT, occupational therapist, ada cater territory ni dalam apa nama, uh, mungkin mungkin yang doktor cakap rubrik macam tu mungkin ada dalam dalam orang kata SOP terapi mereka untuk melatih persepsi visual. Dan kami optometrist behavioral juga ada kaedah tersendiri, tools tersendiri untuk membantu juga kanak-kanak ni acquire balik skill-skill melihat mereka. Contoh, ah, kadang-kadang bila kita dah betulkan, kita dah latih koordinasi rumah mata, kita dah latih accommodation, kita dah latih eye tracking melalui visual terapi yang saya conduct, tapi mereka akan terlepas skill. Contohnya yang lihat terbalik ni, yang lihat B jadi D, Q jadi P ni, sebenarnya kadang-kadang mereka bukan disleksik pun, tapi cuma mereka terlepas skill untuk apa, mengenal pasti direction tu, kiri kanan atas bawah tu. Jadi kami pun as a optometrist behavioral, kami ada tool khas untuk bantu kanak-kanak ni lebih cepat acquire skill tu balik. Sebab skill tu mereka tak dapat sebab mereka ada accommodation, tracking dan eye coordination tadi yang lemah. Walaupun mereka dah dipulihkan melalui visual terapi, tapi mereka tak sempat belajar benda tu. Mata mereka, brain mereka tak sempat untuk acquire skill tu. Dia ada macam-macam skill lah. Dan OT saya rasa sangat sangat well aware dengan figure-figure macam figure ground, laterality, across the midline dan sebagainya ni. Kami pun boleh memainkan peranan dalam melatih kembali apa nama tu, persepsi ataupun visual perception ataupun visual, kemahiran visual yang tertinggal apabila uh, visual skill yang saya cerita yang tiga tadi tidak berkembang baik daripada kecil lah. Alright? Okay. So bila sistem ni keempat-empat yang tadi tak seimbang, okay? So of course lah mata dan otak tak seiring. Mata lambat nak mata lambat nak catch up the input. Otak pula crave for input sebab nak belajar. Okey? Tapi mata loading. Okey, lambat nak orang kata beri maklumat tu. Otak nak tafsir ni, nak keluarkan output ni. Jadi bila mata tu lambat, otak akan keluarkan output juga, tapi keluarkan output secara cincai daripada apa yang dia dapat je. Daripada apa yang dia dapat je. Jadi ini yang menyebabkan masalah pembelajaran berlaku. Alright, outputnya jadi cincai. Ini dari sisi sudut pandang kami lah, functional and behavioral optometrist lah. Okay, so kita nampak dia macam tak fokus, tapi sebenarnya otak dia tengah overwork sebab maklumat yang mereka dapat tu raw, tak cantik, okay, tak lengkap dan sebagainya, cincai, distorted dan sebagainya. Jelas, tapi dia tidak orang kata apa, lengkap orang kata maklumat tu. Okay, dan mereka berfungsi dalam keadaan stres. Sebab mata tu cepat penat, okey. Dia nampak huruf tu akan nampak double dan sebagainya. Jadi timbul persoalan kat sini, kalau kanak-kanak tu tak rabun, macam mana dia boleh nampak double? Yes, dia akan berlaku. Siapa kanak-kanak yang ada accommodation problem, eye tracking problem, eye coordination problem ni, bila mata mereka fresh in the first place, yes, mereka nampak jelas. Contoh, pagi-pagi baru pergi sekolah, mereka akan nampak jelas.
Jadi sebenarnya, jadi bila mereka dipaksa ataupun terpaksa menyalin 5 minit je mata dia kabur lah. Walaupun pagi tadi mata mereka jelas. Mereka kalau pagi tadi mereka dah, contohnya kalau uh, masuk sekolah pukul, kena menyalin pukul 9 katakan. Masa masuk sekolah mata dia nampak sebenarnya apa yang dia salin tu, tapi bila salin 5 minit je mata dia jadi kabur. Contoh, ini saya bagi contoh je lah, ada banyak lagi situasi. Ini yang dimaksudkan masalah tersembunyi, yang kalau kita pergi ke mana-mana kedai cermin mata ataupun pusat optometris, okey, kemungkinan perkara-perkara ini akan terlepas pandang. Okay, saya ajak audiens doktor, uh, doktor pakai spek kan. Jadi biasanya kita pergi kedai spek, contoh ataupun pusat optometri. Perasan tak kalau kita masuk ke pusat optometri untuk cek power, kita akan duduk di atas kerusi yang empuk. Okey. Kerusi yang empuk, selesa, lampu yang terang. Dan ingat tak apa yang yang optometris ataupun pemeriksa mata suruh kita tengok adalah huruf yang statik, yang tak bergerak dan tak crowded pun, dan bukan perkataan pun. Dia huruf sebiji, sebiji, sebiji. Dan itu sebenarnya bagi saya tak melambangkan macam mana mata tu bekerja di real world. Betul tak? Betul? Jadi ini Ya, yang ya, betul. ah, jadi jadi sebenarnya uh, ini yang selalu uh, perkara-perkara tersembunyi ini terlepas pandang. Sebenarnya sebab pemeriksaan standard hanya mengesan jelas atau tak jelas secara spontan. Tapi untuk mengesan masalah tersembunyi ini sebenarnya dia umpama macam optometris tu kena pergi sekolah. Macam tu. Kena bawa semua alat cek mata, kena pergi sekolah baru boleh nilai contoh. Tapi macam mana kan? Tak praktikal lah. Okey? Sebab tapi apa yang kami para optometris yang melakukan konsep pemeriksaan fungsional ni, masa kita test tu, kita test, kita susahkan, kita susahkan mata dia masa dalam bilik pemeriksaan tu, chair testing tu ataupun chair test tu, kita kita bebankan mata dia, barulah dia mata tu luahkan, mata tu jadi penat. Kita penatkan juga mata tu masa tu juga. Jadi barulah kita boleh nampak big picture. Jadi lo cara saya diagnosis isu-isu tersembunyi ni. Jadi ini yang kita kita nak sampaikan awareness lah. Kita 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 bukan berbeza daripada optometris lain ataupun pemeriksa mata yang lain. Cuma kita ambil sedikit extra effort untuk nilai, apa nama, macam mana mata tu berfungsi dalam real world. Begitu. Jadi barulah kita boleh tahu kenapa anak kita ni macam tadi kisah saya, parents tu pun baru dia faham kenapa anak dia pergi cek mata kat mana-mana, kata rabun tak ada, silau tak ada. Tapi anak dia struggle dekat sekolah. Lepas saya dah terangkan baru ibunya faham lah. Gitu. Alright. Jadi contohlah saya bagi analogi juga ni. Bayang kita kita semua pernah try kan baca buku sambil duduk dalam kereta. Okey? Kan susah tu. Ada orang yang memang susah. Tapi kanak-kanak yang macam ni, dia umpama bila dia duduk kat meja dia pun menulis menyalin umpama dia duduk dalam kereta. Ini analogi dia. Ini yang orang kata comparison dia sebenarnya. Memang kesian sebenarnya. Jadi memang dia akan struggle lah untuk keep up the print material, menyalin dan sebagainya. Memang dia akan lama-lama dia akan avoidance. Dia akan mengelak daripada apa nama tu aktiviti-aktiviti yang melibatkan kerja-kerja dekat, menyalin dan sebagainya. Belajarlah, dia kata. Tapi kalau aktiviti-aktiviti lain, dia lah yang hero. Macam itulah. Okay. Alright. So ini checklist lah, checklist kepada para ibu bapa ataupun educators. Okay. Kalau ada jumpa uh, pelajar-pelajar yang ada, saya bagi ni tak banyak lah, sebenarnya banyak lagi sebenarnya. Tapi saya bagi ni antara yang kata obvious, tulis tulisan sengit, jarak urut tak sekata,
lambat ataupun jarang siapkan kerja sekolah. Bila suruh siapkan pun mudi kan. Cepat hilang mood, mengelak, apa, mengamuk semua, tak nak belajar. Lepas tu suka mengelak aktiviti membaca atau menulis kan. Ha, kadang-kadang ada anak-anak ni bercakap pandai, tanpa teks pandai, spontan pandai, tapi suruh baca teks terus senyap. Ada kisah macam tu. Okey. Tapi sebenarnya dia orang ni biasanya kita cakap macam tak pandai, tapi sebenarnya mata mereka terlalu penat untuk maintain the focus. Alright? Okay. So, ini antara beberapa situasi sebenar yang saya biasa jumpa. Contoh ada anak yang tak tahu langsung pun macam kisah yang saya cerita tadi. Tapi setiap kali menyalin dari papan tulis, sentiasa tak habis salin. Bila parents check, asyik-asyik separuh jalan, suku jalan aja sempat. Kalau bisa kata cikgu suruh salin homework, memang tak siap lah homework tu, salin pun tak sempat. Contoh. Dan ada juga yang dah pakai spek. Ada juga yang dah pergi ke mana-mana kedai cermin mata, dah pakai spek, dah buat spek dah. Cantik dah jelas dah. Tapi bila membaca, contoh, pening kepala bila baca lama-lama. Masih tak boleh fokus lama. Ada. Ini pun banyak juga sebenarnya. Okey? Maksudnya dia overlap lah antara rabun biasa dengan masalah yang kita panggil functional issue ni. Gitu. Right? Dan juga ada juga anak-anak yang ada parents mengadu bila suruh buat table work je, kerja-kerja yang orang kata menulis, membaca semua ni, dia marah-marah, tak suka, tantrum, moody, dan sebagainya. Ni semua boleh jadi tanda sistem visual tu bekerja secara tak efisien. Nampak jelas tapi tak boleh maintain fokus dan kejelasan tu dengan masa yang lama. Sekejap je. Dan lagi satu saya nak tambah, kalau kanak-kanak yang tiada ataupun kurang eye contact juga, cakap dengan kita tak pandang muka, kan? Itu pun salah satu tanda juga yang educators serta parents kena ah, cepat-cepat aware. Alright? Itu pun mungkin boleh jadi mereka tak boleh maintain mereka punya gaze, pandangan mereka lama-lama for some reason. And reason is, one of the reason is masalah yang saya bagi tahu yang 4 perkara tadi, visual skill tadi. Okay? Okay, apa kata kajian? Okay. So, di US, kajian dilakukan oleh American Optometric Association. Kajian besar nyatakan bahawa 1 daripada 4 kanak-kanak sekolah di Mutakhir ni, okay, ada masalah fungsi visual yang saya katakan ni. Jadi, dia bukan isu yang rare pun sebenarnya. Ramai yang struggle, cuma awareness tu tak ada. Dan biasanya akan diklasifikasikan as a rabun biasa je sebenarnya. Macam itulah. Okey. Tapi bila dah pakai spek, masalah tak selesai. Tapi ada satu satu kajian daripada diterbitkan dalam jurnal terkenal, apa? JAMA. Okey. So mengatakan, ini menarik sebenarnya doktor. Okey. Bagi kanak-kanak yang diklasifikasikan sebagai slow learner ataupun neurodivergent, kan neurodivergent ni kan dia punya terms ni kan popular dalam selepas COVID ni kan. Okay, tapi dalam jurnal tu menyatakan yang kanak-kanak yang ada didiagnos spektrum ataupun uh, disleksik, dibuat kajian ke atas mereka, walaupun mereka ada isu-isu berkenaan, okey, yang telah disahkan didiagnos oleh pakar berkenaan, tapi isu-isu mereka ni juga overlap juga. 60% daripada pelajar-pelajar yang ada ciri-ciri neurodivergent ni pun sebenarnya ada masalah overlapping dengan masalah yang saya bagi tahu tu, which is apa yang kita panggil eye brain coordination lah, yang 4 perkara tadi. 60 ke 70% sebenarnya. Okey. Ini data ni dikeluarkan oleh SCBO Clinical Review lah. Alright. So itu benda yang menarik kita kena, yang saya juga nak share jugalah tentang kanak-kanak yang berkeperluan khas ni. Okey, sebab ada juga yang saya bantu kanak-kanak yang memang didiagnos as a spectrum kids, biasanya yang high functioning lah. Okey, apabila mereka dibantu dengan kaedah kita,
dengan tools yang kita berikan, mereka akan berfungsi dengan lebih baik. Parents mendapati bahawa anak mereka lebih fokus, lebih cool. Kalau yang misal kata yang HP aktif tu lebih tenang, tidak tidak cemerkap, tidak asyik terlanggar barang je dan sebagainya. Parents ni nampak dia punya perkembangan tu. Okay? Even mungkin kalau kesan daripada pembelajaran mungkin is a long journey, tapi parents dia perasan dari segi behavior, odd behavior. Dan of course kalau nak nampak efek daripada pembelajaran, itu memang kita perlukan gabungan intervensi daripada educators lah, dan orang kata apa, pakar-pakar seperti OT dan sebagainya lah. Alright. Okay. So kepada you bapa, okay, apa you bapa boleh buat selepas ni, siapa-siapa yang telah apa nama tu go through presentation saya ni, kalau anak-anak kita ni ada simptom-simptom gejala-gejala seperti yang saya nyatakan dalam slide sebelumnya ni, janganlah secepat label anak kita malas ataupun tak fokus. Okay. Let alone kalau siapa yang ada masalah neurodivergent, saya seru supaya jangan berhenti juga mencari apa saja cara untuk bantu dan support perkembangan anak kita, walaupun perubahannya kecil, biasanya amat bermakna untuk mereka. Alright. So kalau kita kata ibu bapa perhati ada tanda-tanda keletihan visual, lepas tu bawalah anak untuk uh, buat pemeriksaan yang menyeluruh. Okey, bukan setakat uji rabunan silau, dan digalakkan rujuk kepada optometris yang mempunyai pengkhususan dalam behavioral dan functional optometry untuk uji hubungan antara fungsi mata dan kaitannya dengan pembelajaran dan juga otak. Alright? Okey. Jadi uh, saya rasa ini saja presentation saya ataupun penyampaian saya pada malam ini. Alright. So kalau kanak-kanak ni, anak-anak kita ni dapat melihat dengan harmoni. Kadang-kadang anak-anak ini nampak okey jelas, tapi dia tak harmoni. Alright, mereka boleh scan ataupun melihat dia punya visual space dia ni, dia overwhelming ataupun underwhelming. Jadi mereka tak dapat proses sebanyak mungkin maklumat yang ada dalam visual space mereka ni, menyebabkan mereka susah untuk understand their world ataupun understand dia purpose, ataupun dalam konteks yang kita selalu kata uh, excel dalam pembelajaran mereka. Okey, pastikan mereka ni bukan sekadar nampak saja. Kita kena pastikan mereka ni kalau nampak tu biar sepanjang masa boleh kekalkan nampak tu. Itu yang paling mudah lah saya nak bagi pesanan lah. Okey, alright. Jadi sekian. Okey, untuk Okey, apa ni Cik Masdi, belum habis lagi. Saya ada oh beberapa soalan dari boleh saya boleh. lah. Ah, Audiens kita walaupun ada lebih daripada dekat nak 300 yang view, tapi dia tak okey. tanya soalan. Agaknya masih Ah, blur lagi kan. Tapi saya adalah 2-3 soalan yang nak tanya. okey, So sila. nombor satu, saya nak tanya, is it possible that anak-anak yang suka tengok gadget banyak-banyak ni dan makan tak seimbang, banyak processed food apa semua, Yep. masalah ni sebab dia ada kena-mena dengan saraf kan? Yep, betul. Coordination saraf. Is it Betul. possible dia ada contribute? Sebab it's very alarming lah kalau kata 1 dalam 4. 1 in 4. Maknanya kalau ada kelas 28 budak tu, Mm-mm. 7 will be Yes. having this problem. Mm. 7 in the class are having this tracking problem. Tak dapat nak copy, tak dapat nak baca because the words are jumping. That's quite a lot tau for a class of 28 students yang ada 7 yang ada problem yang tak detect. Okey, apa yang saya nampak Cik Masdi, masalah ni memang susah nak detect sebab optometri sendiri tak aware. Itu masalah besar. Sebab itu, bila patient kan, kalau saya lah kan, patient datang, dia dah jumpa 10 doktor pun ada. Ada.
Tapi masalah dia tak selesai sebab doktor tu tak nampak masalah. Sebab kita yang holistik ni, kita kaji banyak segi kan. Tapi Ya, kalau doktor betul. biasa, especially dia ada masa 7 minit je setiap Hmm. sakit, dia Hmm. tak akan detect. Jadi Hmm. saya selalu dapat detect benda yang doktor lain ataupun Hmm. GP tak detect because Hmm. of kita punya approach, which is Perbezaan approach holistic. saja. Ya. Okay? Hmm. So what is your opinion? Betul. Kalau tentang gadget dan juga tentang permakanan, saya strongly setuju sebab ia melibat memang kan doktor mungkin lebih arif tentang bagaimana mata ataupun yang saya cerita accommodation dan eye coordination tu actually is a part of daripada sympathetic and parasympathetic pathway. Of course, dari segi exposure pada blue light kepada orang kata apa gadget yang terlalu lama, okey, dan juga apa nama tu permakanan dan sebagainya. Of course akan bila bila apa sahaja trigger factor yang efek kepada autonomous nerve system, of course akan mempengaruhi mata lambat launnya. Itu memang saya sangat setuju tu. Okay, ni Cik Masdi tolong unshare screen ni supaya Unshare, nampak. okay, sorry. Unshare ya. Unshare. Alright, apa yang satu lagi tentang lutein zeaxanthin. Yep. Kalau ikut kajuan daripada US jugalah kan. Lutein dengan zeaxanthin ni, most people ada 30% deficiency. Which Hmm. means to say tak cukup. In fact, kita dah tengok cases glaukoma, cases macular degeneration, kita start Ya. to supplement balik, kita supplement balik dia punya lutein zeaxanthin, they Hmm. start to improve. So don't you think that it is possible that kita juga kena supplement lutein zeaxanthin ni because memang the normal diet does not have enough. Hmm. Even kita kata dalam telur merah tu ada, tetapi kalau telur merah sekarang, the egg yolk, dia bukan orange, which it should be orange, but it is more of yellow. And kita tahu that the orange color is from the lutein dengan zeaxanthin, Yep. which means to say even telur tak cukup lutein Hmm. zeaxanthin. Okay, jadi maknanya, for me, even I dapat cataract kan, early cataract. Nak cucuk jarum tak boleh tau. Nak cucuk jarum tak boleh. But when I started supplementing lutein zeaxanthin from Marigold, dia reverse. So saya dah boleh Hmm. cucuk jarum dah. Uh, saya Okay. buat apa Menarik. cucuk jarum ni? Saya cucuk jarum sebab saya nak jahit lah benda kecil-kecil. Ah, Lubang-lubang kecil-kecil. Buttonhole ke apa ke kan. Takkan yang tu pun nak hantar tailor kan. ya betul. Tapi leceh betul bila kita tak boleh nak cucuk jarum tu kena panggil Ah, lah anak, panggil lah cucu nak cucuk. ah, Tapi maknanya my optometrist dia dah ophthalmologist apologies. tunggu masa nak operate cataract saya kan. Ah, Minta maaf lah dia sampai ke sudah pun tak dapat nak operate sebab saya punya cataract dah reverse balik okay. kan. And Okay. this is just by supplementing bahan yang mungkin Hmm. harian punya diet, even though my diet is actually better than most people sebab saya Hmm. ni jenis yang tak makan junk food, fast Hmm. food, even saya elak processed food banyak lah kan, pun tak cukup. Yep. Apatah lagi orang biasa yang suka suka benda-benda segera kan. What do Hmm. you think? Okay. Pada pembacaan saya lah, sebab saya walaupun doktor tengok saya selalu share tentang permakanan, tapi saya hanya sentuh bab permakanan ni yang berkenaan dengan mata ni saya jarang kongsi dengan klien. Saya hanya cerita tentang elak sahaja. Saya akui lah benda tu. Ya, Saya ya. I kata think you tentang have to look into that. yes, okay. Sebenarnya saya jarang uh, mencadangkan tambahan. Saya selalu Ya, ya. buat Sebab macam ni lah. itu kekangan yang mana Ya. akan berlaku bila kita ada satu bidang and kita Hmm. fokus kat bidang tu, I understand. Tapi your awareness tentang food, I think because you pun lost weight a lot kan. Ya. And then from there you realize yang ni tak boleh makan, yang ni tak boleh makan, yang ni tak boleh makan Ah, kan. tapi So saya kena kaji dari segi lain tu lah. hmm, How come dia orang ni dapat masalah ni? Do you think yes. that it is more in budak-budak yang autistik ke apa is more this problem tracking ni lebih kan?
Lebih. Tetapi kalau dia dah autistik and tak boleh membaca, kita susah nak detect pasal communication is a problem, right? Betul. Yang low Tetapi lah. kalau macam high functioning autism, most probably kita dapatlah detect benda tu kan. Betul. So what I can see is that kalau macam saya macam mana saya nak suspect benda ni? Tu yang saya nak tanya. Sebab I know lah kalau hantar kayu memanglah you boleh diagnose. Dia dia. Tapi kalau pre-diagnosis kan macam kalau I buat screening for autism, I ada some questionnaire yang saya boleh go through and I suspect ada autism ni. I tak boleh lah diagnose because not my bidang to diagnose kan. But I know enough to send for a further diagnosis. And then kalau ADHD pun I know enough to send. So kalau yang tracking ni, what do I need to know? So that I boleh kata, I think you better go and see Mas D. Itu satu. Lagi satu saya nak tanya, macam mana nak cari optometris yang, what do you call it, intervention optometris? Mana Functional. nak cari? Hmm? Functional. Ha? Okey. Mana nak cari ya? Tu soalan yang susah juga tu. Dia macam ni. Saya rasa this is another of your job. Ini You lah ini kena train. ini sebenarnya macam ni. Isu dia bukan apa yang saya praktiskan, kaedah-kaedah semua ni actually not new kepada semua optometris. Dalam optometris school mereka belajar. Hmm. Saya akui. Dan kalau ada optometris pun dalam orang kata apa audiens kita ni pun mereka belajar sebenarnya. Cuma apa yang bila kita keluar untuk praktis, kita kita underestimate kepentingan this assessment dan kaitan dia untuk bantu kanak-kanak ni sebenarnya. Kita ada Ataupun kita dah jadi complacent. tak juga. Yelah macam kita underestimate lah orang kata peranan kita sendiri as a automatic. Padahal kita assessment yang saya buat mereka belajar dalam automatic school. Gitu. Dia tak Jadi apply je lah. cuma cuma Okey. tak apply dan mungkin sebenarnya dan saya pun saya bagi awareness. Kalau tak memang tak ada pun apa parents yang ada anak autistik datang. Gitulah. So Hmm. it is actually a matter of creating awareness Hmm. until I kata sampai ada 100 monkey. Tahu cerita 100 monkey tak? Tak Ah, tahu ya. Okey. ah. So dia ada ni cerita benar tau, tetapi of course lah it is dia jadi satu ya it is a cerita yang benar. Ada kalau monyet kan dia nak makan buah kan. Buah tu jatuh, buah tu dah ripe. Dia Hmm. jatuh ke bawah, kotor kan. Ada all the pasir apa semua atas buah tu. Tapi dia tak tahu macam mana nak buang, dia makanlah dengan pasir-pasir tu. But one monkey, buah tu jatuh dalam air tau. And then dia kata, jatuh dalam air bersih, tak ada pasir, tak ada apa. Hmm. So, lepas tu that monkey got the idea, kalau jatuh kat tanah pun, dia ambil benda tu, dia celup dalam air, baru dia makan. Then ada another monkey, nampak dia buat, pun buat. Okay, sampai it reach the 100 monkey. So, bila dah 100 monyet tahu nak basuh, suddenly the whole forest know how to wash. The Yeah. whole forest of monkeys know how to wash. So, after the 100 monkey, dia punya expansion is exponential. Hmm. So, saya bagi contoh another thing. 15, I think around 15 or maybe 14 years ago, my daughter Aimi, she focused on becoming a lactation counselor. Masa tu dia counselor, sekarang dia dah consultant. Masa awal dia jadi lactation counselor, she started to notice latching problem is because of tongue tie. And because before she resigned from the government, she was in the surgery department. So I told her, Aimi, you need practically a surgeon. You know how to do Hmm. tongue tie. It's not that difficult. So dia belajar. Dia belajar and she started to do the tongue tie to help the mothers yang ada anak-anak ada latching problem. Masa tu nak cari orang yang boleh buat tangtai is like finding a needle in a haystack, just like nak cari functional optometrist macam you lah. But now you can find them everywhere. So kalau dulu Yeah. orang nak buat tangtai daripada East Coast pun dia datang kat my daughter, daripada Johor pun dia datang kat my daughter. Hmm. Sekarang ni dia tak payah datang nak kat sana semua ada. So you see, it's only when we create awareness that the other optometrists might actually discover and belajar more
and become like you. In a way rugilah, pasal apa? Kalau tidak dulu banyaklah patient, sekarang dah kurang. Tapi tak apa, kita ingat the orang kata Oh, kebaikan umum kan. betul. And we're Hmm. still the first. We're still the first. We're still the person yang created awareness, and kita juga dapat, bukan setakat dapat apa orang kata, kita bukan kita dapat duit. Duit tu is Allah bagi. Macam mana pun rezeki Allah yang bagi. Tetapi kita dapat pahala sebab kita create awareness. Saya pun, I invite you because I know benda yang you ajar ni, benda yang you cerita ni is something that people need to be aware of. People need the awareness. Because why? Kalau kita tak ada awareness, sampai bila Hmm. kita kata anak kita tak pandai lah, itulah Hmm. ini. Lagi satu, bila Encik Masdi share you punya cerita yang mana mak-mak pergi kat you, and then guru dah kata budak ni memang bodoh lah, itulah ini kan. I cannot imagine the damage to the self-esteem anak-anak tu. Because when you say it many times enough, anak pandai pun, kalau anak pandai pun, kalau you keep telling them that they are bodoh, and they keep kena marah, belajar kat rumah, mak pun marah sebab mak tak tahu dia punya problem. It is so actually damaging, maybe not even to this peringkat, tetapi their whole life. So saya rasa memanglah masalah ni needs to be addressed dengan cara holistik. Saya, I know that I can give treatment. But always when I give treatment, even autistic ke cerebral palsy ke apa, I Hmm. never say, oh, my treatment alone is going to help. Ya, No. saya pun. I will Hmm. tell them, you have to go and see that person, you have to go and see Hmm. that person. I rujuk ke sana, I rujuk ke sini. Kita buat, apa orang kata, multi-prong approach. Mati lah, betul. Kadang-kadang orang yang saya rujuk tu don't believe in me. Because you know lah, conventional medicine doctors, dia tak boleh nak terima functional Ya. medicine, dia tak boleh terima homeopathy, I don't care. Ya, saya Because memahami betul. saya lebih pentingkan pesakit tu sendiri. Ha. Okey, so tak ada pula orang yang menanya, amboi, bukan main lagi. Kemudian dia orang akan tanya. So, Hmm. saya Alhamdulillah finally dapatlah share kat my page. I pun tak tahu kenapa. Facebook keep saying tak boleh, tak boleh, this Oh, error, that error. I pun pening. Selalunya kalau saya share kat YouTube memang senang. But unfortunately kalau kita share kat YouTube, kita pergi balik kat Facebook, dia macam reach tak ada. I So tak see. apa, nanti kita cuba solve, tanya dekat Facebook, wah saya pening kenapa Zoom saya susah sangat nak share. Tapi Alhamdulillah finally dah dapat share tau. Hmm. Sudah Ya. dapat share. So anyway, link tu ada. The live dia akan ada dekat page tu for 1 month. After that they will take it down, but I have recorded, so I akan bagi kat you recording, and you can upload it balik dekat your page ke, you nak buat apa, you nak upload kat YouTube Ya. ke apa, semua boleh ya. Sebab, and I think that in the future kita tengoklah apa lagi yang kita boleh buat. Mungkin kita boleh buat live, bukan bukan online, tapi offline. InsyaAllah. Sebab kalau saya punya tempat tu bolehlah muat 30 orang. Kalau nak buat, dan kita boleh buat some simple latihan untuk Hmm. find out kalau budak-budak yang datang ke apa kan. Baik. Whatever it is, kita akan buat benda-benda ni semua demi masyarakat lah. Demi Betul. masyarakat, demi create awareness. And so thank you very much lah, Ya. sebab sudi Sama untuk lah. jadi Sama tetamu lah. saya live. Minta Ha. maaf lah ada some technical problems ya. Okay, Ya. so sekian dulu dari kami. Saya Dr. Surya Khatun ataupun Tok Dr. Su, and Okey, okey, doktor. Terima kasih banyak. uh, Jumpa Encik saya Mazlima. sangat Ya. berbesar hati. Ya. Alright. Okay, so I hope that this is not the end of the story, tetapi the beginning of Sure. better things to come. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jom sehat bersama Tok Dr. Su dengan Encik Mazli Malik. Okay, Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat datang.